Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 7 dan hari ini kami akan membentangkan laporan kritikan seni terhadap lukisan The Gleaners oleh Jean Frances Millets. Untuk pembahagian tugasan, kumpulan kami telah mengadakan perbincangan awal melalui Google Meet pada 2 April yang lepas. Ini bagi memastikan semua ahli memahami lukisan ini dari segi konteks sejarah dan mesej sosialnya. Seterusnya, kami membahagikan tugasan mengikut struktur laporan seperti yang berikut. Yang pertama ialah konteks karya dan gambaran visual oleh Koyum, deskripsi warna oleh Lokesh, analisis oleh Farah dan Atikah, seterusnya tafsiran oleh saya sendiri Nurul Nabila dan penilaian oleh Berchini. Setiap ahli memberi fokus kepada bahagian masing-masing. Contohnya, deskripsi menumpukan kepada fakta warna, manakala tafsiran dan penilaian lebih kepada makna emosi dan keberkesanan warna dalam menyampaikan mesej karya. Bagi bahagian analisis pula, 2 orang ahli ditugaskan kerana ia memerlukan penerangan yang lebih mendalam terutama dari segi cahaya, kontras nilai dan susunan ruang. Pembahagian ini kami buat untuk memastikan setiap bahagian saling berkait dan tidak bercanggah. Dan seterusnya untuk pembentangan video, ke-6 ahli terlibat iaitu 2 orang akan menguruskan pengeditan di Canva serta mencantumkan slide. Seterusnya manakala 3 orang lagi akan mengedit video menggunakan teknik green screen untuk memastikan latar belakang yang seragam. Selain itu, kami juga merancang untuk menggunakan animasi atau sumber luar bagi menjadikan video pembentangan lebih menarik dan unik. Bagi tugasan ini, kami menganalisis skema warna dalam lukisan The Gleaners oleh Jean Frances Millets. Untuk mengumpulkan isi, kami sekumpulan telah merujuk kepada nota kuliah dan video kuliah yang telah disediakan oleh pensyarah. Kami juga mempelajari teknik-teknik yang ada dalam slide kuliah untuk mengenal pasti dengan lebih mendalam teknik yang digunakan dalam lukisan ini supaya kami dapat memahaminya dengan lebih baik. Selain itu, kami turut merujuk kepada beberapa video di YouTube, buku seni, laman web seni serta artikel online yang membincangkan tentang lukisan ini sebagai bahan tambahan. Kami juga merancang untuk melihat lukisan-lukisan lain bersama ahli kumpulan bagi menguji kefahaman kami tentang teknik analisis yang telah dipelajari supaya dapat membantu kami bersedia dengan lebih baik untuk pembentangan nanti. Bagi penggunaan sumber rujukan, kami telah menggunakan beberapa artikel dalam melaksanakan laporan mini kritikan terhadap lukisan The Gleaners. Antara artikel tersebut termasuklah On 3 Peasants Their Way to a Meal yang menerangkan konteks yang terkandung dalam lukisan tersebut, yang mana telah menggambarkan kehidupan pengutip hasil tuai yang mengutip jerami dan perbezaan kehidupan orang miskin dan kaya. Artikel ini juga menekankan penggunaan warna iaitu tona bumi terhadap pakaian dan persekitaran mereka dan berjaya menyampaikan gambaran kehidupan dan status sosial golongan petani tersebut. Artikel yang seterusnya adalah The France Embrace Billet, The Intertwined Fates of the Gleaners and the Angelus. Artikel ini menjelaskan bahawa 3 figura wanita itu menjadi tumpuan utama dengan latar belakang yang berbeza sehingga berjaya menggambarkan jurang sosial antara orang kaya dan orang miskin. Terdapat juga beberapa artikel yang lain yang mana digunakan untuk mengukuhkan hujahan dalam mengkritik lukisan tersebut. Kami bercadar untuk menggunakan aplikasi CapCut. Aplikasi CapCut ni kami cadar untuk menggunakan untuk menyelarikan latar belakang semua dengan penggunaan green screen supaya apabila latar belakang kami semua seragam, dia akan nampak lebih kemas dan lebih tersusun. Seterusnya, CapCut ini kami juga akan gunakan untuk menguatkan video, sound video ataupun menghilangkan bunyi-bunyi latar belakang seperti bunyi kereta ataupun bunyi angin. Dan seterusnya, CapCut ini juga saya akan gunakan dengan rakan-rakan untuk mengumpulkan video kami. Jadi lebih senang untuk kami tengok di satu aplikasi. Seterusnya, CapCut ini juga kami bercadang untuk gunakan untuk menambah macam stiker, gambar ataupun kami akan selitkan video contoh. Dan akan datang mungkin kami akan fikirkan lagi apa yang lagi kami boleh tambah dekat video kami. Seterusnya pula kami bercadang untuk menggunakan aplikasi PowerPoint. Ini kerana aplikasi PowerPoint
kami boleh ikut langkah-langkah yang boleh dilihat di TikTok ataupun di media sosial di mana mereka membuat animasi. Jadi bagi saya dan rakan-rakan, kami rasa perkara ini sangat menarik dan kami boleh duduk bersama sebagai kumpulan untuk melakukannya kerana dia terdapat banyak pelbagai langkah yang kami boleh buat. Jadi dengan penggunaan animasi ini di PowerPoint, mungkin video kami akan nampak lagi menarik ataupun akan nampak macam kita pun nak tengok pun kita rasa seronok macam tu. Kami merancang untuk menggunakan aplikasi Canva sebagai medium utama slide pembentangan. Kami percaya dengan menggunakan aplikasi ini ianya adalah lebih praktikal untuk semua ahli kumpulan mengakses link slide pembentangan. Oleh yang demikian, kami juga merancang untuk menggunakan tona warna yang sesuai dengan karya seni yang kami dapat iaitu The Gleaners sebagai latar belakang kami dalam slide pembentangan tersebut. Selain itu juga, kami ingin memperluaskan penggunaan animasi, elemen animasi yang terdapat dalam Canva itu supaya perubahan slide itu nampak lebih teratur dan lebih menarik. Okay, sekarang saya akan memberitahu sedikitlah tempoh gerak kerja kami satu tim, iaitu daripada tim yang ketujuh. Yang pertama, kami sudah siap buat laporan mini pada minggu lepas, iaitu pada 7 hari bulan 4, yang mana laporan mini tersebut mewakili 20% markah untuk khusus citra kritikan seni ini. Dan pada malam tersebut kami ada buatlah sedikit sesi perbincangan bersama-sama secara online. Kami go through setiap isi dan kami tengok kalau ada isi-isi yang kurang ataupun sedikit kami akan tambah, dan kalau ada isi yang bercanggahan antara satu sama lain dan isi yang berulang, kami ubah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pula, pada minggu hadapan, iaitu pada minggu yang kelima, kami bercadang untuk mulakan sesi rakaman. Disebabkan minggu pembentangan iaitu pada minggu yang ke-9 dan ke-10, jadi daripada minggu ke minggu kami akan cuba perbaiki style pembentangan kami dan menambah baik kami punya isi supaya nampak lebih tersusun dan lebih menarik. Jadi so far itu sahaja daripada grup kami, grup ke-7. Sekian, terima kasih.